settle larian 5km aku gunakan kasut daripada 360 degree ni. Yang aku ambil ni colour white tapi ada striking warna grey tu guys. Kasut yang aku pakai ni sesuai untuk korang nak buat race, speed. Sebab apa? Dia ada carbon plate guys. Bila ada carbon plate, korang punya daya hentakan tu dia akan melawan. Carbon plate tu akan bekerja guys. Dia akan melompat, akan pergi ke depan lagi guys. Untuk dia punya material jenis lembut, dia punya form pun jenis anjal guys. Okey, yang sebelah bawah ni, belakang ni dia punya carbon plate. Untuk dia punya tapak bawah ni jenis rubber guys. Bila dia punya span ni tebal, dia punya midsole ni hentakan dia akan mengurangkan daya injury korang tu. Lagi satu, kalau korang tengok, dia ada lubang guys kat sini. Nampak lubang yang tembus. Bila korang hentak kan, dia akan anjal gitu, dia akan menutup lah. Macam aku menggunakan 8UK true to size lah. Korang tak perlu nak ambil lebih ataupun kurang. Memang ngam-ngam. Dia ada ruang sikit lah. Dia macam kasut N tu kan. Overall kasut 360 ni memang terbaik. Dia punya design menarik, harga murah untuk race, untuk speed. Korang boleh tekan link kat bawah.